Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Faris Official. Hari ni sangat menggemparkan, okey. Bukanlah saya nak cakap apa. Stesen Mass Rapid Transit ataupun dipanggil MRT Corp. Okey, korang tengok ini saya betul-betul bahagian dekat Sungai Buloh ataupun bahagian dia punya first station setempat dia punya penyelenggaraan. Okey, kalau korang tengok macam mana keadaan MRT pada tahun 2025 ni. Okey, 2025 ni yang kita tengok fasiliti MRT Corp di Malaysia yang teruk. Korang tengok betul-betul keadaan. So korang tengok macam mana keadaan rupa. Rumput panjang, keliling rumput panjang. Okey, keliling rumput panjang, kita tengok sekeliling. Okey, amat teruk kau tengok keliling nampak panjang sangat rumput. Okey, ni saya tunjuk pada korang semua keadaan terkini. Kau tengok tu. Okey, rumput panjang. Saya tak tahu benda kat sini tak pernah keluar tau. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kau tengok betul-betul keadaan fasiliti, nampak. Memang ni bukan tempat passenger turun, tapi malah tempat depo. Kalau tempat depo rumput sepanjang ini, kau menilai sendiri keadaan macam mana. Kita tengok stesen saja, kita fokus stesen saja. Tapi kalau kita tengok keadaan depo, kau tengok rumput panjang, semua keliling panjang rumput. Nampak? Nampak nampak tu. Ni nampak pintu pagar. Nampak? Okay, kau tengok ni macam mana keadaan lalang dah setinggi. Nampak tu? Nampak? Lalang dah setinggi. Tak reti nak potong. Depo MRT buat dia. MRT depan. So korang tengok depan-depan. Nampak? Cuba korang bayangkan biasa kita kat TV kita dengar pengangkutan awam negara kita ni maju. Tapi kalau kita tengok juga fasiliti yang ada lepas beberapa tahun ditinggalkan. Okey, depo ataupun hangar, tempat penyelenggaraan, tempat penyimpanan, tempat cuci aset MRT. Kau tengok rumput macam mana. Teruk, panjang sangat, tak nampak jalan. Turn right. Tutup. So korang boleh tengok sini macam mana keadaan dia. Nampak? In 400 meters, turn left on 15 Jalan Sungai Buloh. Kiri kanan pokok lalang tebal, nampak? Jalan dulu waktu rapid In 100 meters, make a U-turn. Jalan ni okey. Tapi bila dah lama tinggal